Cuba fikirkan, setengah bangunan tu kan, dia cuma batu dan keluli. Tapi ada bangunan yang lain, macam ada jiwa. Dia nampak macam mana satu bandar tu membesar, jatuh dan bangun balik. Hari ni, kita nak selami kisah satu ikon yang macam ni, stesen kereta api Kuala Lumpur. Percayalah, ini bukan cerita pasal bangunan je. Ini cerita pasal watak utama dalam sejarah Kuala Lumpur tu sendiri. Betul. Ini memang satu kisah. Kisah pasal zaman gemilang, pasal perubahan besar dan yang paling penting, pasal ketahanan. Stesen ni macam cermin tau. Kita boleh nampak perjalanan Kuala Lumpur dari zaman kolonial sampai ke zaman moden kita sekarang. Jom, kita bolehkan pengembaraan ni. Okey, pertama sekali, cuba tengok reka bentuk dia. Dengan menara, kubah, gerbang yang sebegah tu, nampak macam istana dari cerita dongeng kan? Macam keluar dari kisah 1001 Malam. Memang dari awal lagi, ia dibina bukan setakat nak jadi tempat berhenti kereta api, tapi untuk buat semua orang yang tengok terpukau. Tepat sekali. Memang dari mula lagi, niatnya nak bina sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akan jadi simbol, jadi pintu masuk utama ke bandar KL yang tengah pesat membangun masa tu. Boleh kata, ia satu statement dalam seni bina. Jadi, macam mana ikon hebat ni boleh wujud? Jom kita patah balik ke awal abad ke-20. Kita tengok macam mana semuanya bermula. Okey, watak penting di sebalik reka bentuk ni ialah seorang arkitek British bernama Arthur Benison Hubback. Stesen ni siap pada tahun 1910. Kenapa kena bina yang baru? Sebabnya, Kuala Lumpur perlukan hub kereta api yang lebih besar dan lebih hebat. Stesen lama yang dibina tahun 1886 tu dah tak cukup besar untuk bandar yang tengah berkembang pesat. Dan inilah rahsia kenapa rupa dia sangat unik. Gaya ni dipanggil Indo-Saracenic. Senang cerita, ia macam rojak budaya dalam seni bina. Bayangkan, pengaruh Mughal dari India digabungkan dengan teknik kejuruteraan Eropah. Memang gaya ni popular masa zaman Empire British dulu. Dan anda tahu tak, stesen ni bukan satu-satunya masterpiece Hubback di KL. Sebenarnya, dia ni macam arkitek yang membentuk rupa bandar KL zaman dulu. Tengok senarai ni, Masjid Jamek, Dewan Bandaraya Lama, semua ni macam satu keluarga seni bina. DNA reka bentuk dia sama dan sampai sekarang pun kita masih kagum tengok. Bila stesen ni dah siap, ia terus jadi lebih dari sekadar tempat naik turun kereta api. Untuk hampir 100 tahun, inilah pusatnya, inilah jantung yang buat KL hidup. Cuba bayangkan, selama 90 tahun, inilah hub utama KL. Setiap hari, beribu-ribu orang lalu sini. Ada pegawai British, pelombong biji timah, peniaga dari merata tempat, keluarga yang nak mulakan hidup baru. Semua kisah mereka, sama ada bermula atau berakhir, kat sinilah tempatnya. Memang betul-betul nadi bandar. Dan bukan tu je, stesen ni ada rahsia lain. Tingkat atas dia sebenarnya sebuah hotel mewah, stesen hotel namanya. Jadi ini bukan setakat tempat tunggu tren. Ia jadi tempat orang jumpa-jumpa, tempat orang kaya menginap, pusat sosial untuk golongan atasan zaman tu. Kiranya macam-macam benda berlaku kat stesen ni. Tapi, macam mana-mana cerita hebat pun mesti ada plot twist kan? Mesti ada titik perubahan. Dan untuk stesen lama kita ni, perubahan tu datang dalam bentuk pesaing baru. Pesaing yang jauh lebih moden dan jauh lebih besar. Tahun 2001. Ingat tahun ni. Inilah tahun yang mengubah segalanya. Tahun yang memulakan babak baru dalam hidup stesen ni. Satu babak yang akan tukar identiti dia sampai bila-bila. Dan inilah dia pesaingnya, KL Central. Kompleks serba moden ni ambil alih tugas sebagai hub kereta api antarabandar yang utama. Jadi stesen lama yang gah tu tiba-tiba ada saingan yang memang sangat hebat. Jadi apa jadi? Kesannya memang besar. Semua tren jarak jauh dialihkan ke KL Central. Kesibukan yang dulu jadi kebanggaan stesen lama ni perlahan-lahan hilang. Bunyi tapak kaki dan whistle kereta api makin lama makin sunyi. Dan akhirnya, stesen hotel yang ikonik tu pun terpaksa tutup. Adakah ini pengakhirannya? Adakah stesen ni akan dilupakan? Tak, jauh sekali. Sebaliknya, stesen ni mula berubah. Dicari peranan baru dalam bandar yang dah tak sama macam dulu. Garis masa ni tunjukkan perjalanan dia. Mula-mula pembukaan besar tahun 1910, lepas tu ada ubah suai besar tahun 86. Kemudian tahun 95, KTM Commuter bermula kat sini. Titik perubahan besar 2001 bila KL Central buka. Dan akhirnya tahun 2007 ia dilahirkan semula sebagai Museum Kereta Api. Jadi apa peranan baru dia sekarang? Okey, ada 3. 1, dia masih jadi hentian penting untuk komuter dan ETS, jadi beribu-ribu orang masih guna setiap hari.
2. Dia jadi penjaga sejarah. Dewan utamanya sekarang jadi muzium kereta api. Macam kapsul masa kan? Dan ketiga, dia dah jadi ikon budaya. Tempat orang syuting filem, ambil gambar kahwin, simbol warisan KL yang tak boleh diganti. Jadi kesimpulannya macam ni, mungkin dia bukan lagi hub pengangkutan utama, tapi jantungnya masih berdegup. Degupan tu menceritakan kisah KL, kisah semalam, hari ni dan esok. Dia dah berubah dari pusat yang sibuk kepada penjaga memori yang tenang. Dan buktinya, sesuatu tu tak perlu jadi yang paling baru untuk jadi yang paling bernilai. Dan soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. 100 tahun dari sekarang, agaknya apa pula kisah yang akan diceritakan oleh stesen ni? Mungkin bila bangunan-bangunan moden lain dah nampak lama, dia akan tetap gah berdiri. Jadi saksi bisu perjalanan kita semua. Sebab legasinya bukan pada batu dan binaannya je, tapi pada cerita-cerita yang tak pernah mati.